mencari pepatung. Bahagian 1. Budak-budak ni. Hai! Benda tu guna untuk halau lalat, bukan untuk buat main. Tak ada lalat pun. Di sana tu apa? Oh, lalatlah tu. Banyaknya. Ipin, jom. Berani datang balik. Pepatung makan lalat. Pepatung memanglah makan lalat buah. Apa yang sibuk sangat? Oh, selama ni tak tahu pun. Korang apa tahu? Tahu makan, main, tidur. Itu je lah. Upin, Ipin, mari masuk. Alah, kita orang nak main lagi. Mainlah. Upin, jom tangkap. Jom. Kat sini rupanya korang. Lama kita orang tunggu kat taman. Kata nak main. Alamak, lupalah. Sebenarnya, kita orang tengah seronok kejar pepatung. Pepatung? Mana? Tak ada pun. Upin, jangan gerak. Lepas. Kawan-kawan, jom lawan tangkap pepatung. Siapa dapat tangkap paling banyak, menang. Jom! Jangan main kat sini. Rosak kebun opah. Pergi main kat depan. Tapi kat depan tak ada pepatung. Itu bukan masalah akak. Dah, pergi. Alah. Sekarang kita nak main apa? Dahlah satu pepatung pun tak dapat tangkap. Pepatung tu semua terbang laju sangat. Macam mana nak tangkap? Tangkap dengan tangan. Memang susah. Dah tu, nak tangkap dengan apa? Dengan jaring. Kat rumah aku ada banyak jaring. Tapi kita nak tangkap kat mana? Dekat sini tak boleh. Nanti akak marah. Kat sini sikit. Ada satu tempat ni lagi banyak pepatung. Kau tahu ke kat mana?
Mestilah tahu. Mencari pepatung. Bahagian 2. Abang duduk kat sini. Korang nak main kat mana? Kat situ. Air sungai kat situ cetek. Pergilah. Hati-hati. Nasib baik tak... Jalan perlahan-lahan. Nanti pepatung terbang lagi. Tak nampak pepatung pun. Nampak tu. Kat situ. Dekat permukaan air. Ikut aku. Tu. Sedia. 1, 2, 3. Apa hal tu? Tengok ni. Aku dah dapat pepatung. Jangan pegang sayap dia. Nanti tercabut. Pegang dekat ekor dia. Hei, cepat ambil pepatung ni. Nanti dia lemas. Okey. Cepat-cepat, kumpul sini. Kau punya letak kat situ. Boleh tu. Wah, capungnya warna-warni. Ya, semuanya cantik-cantik. Saya suka. What is this? What is this? Dragonfly! Marvelous! Dah lama tak tengok pepatung. Lepaskanlah. Aku nak tengok dia terbang. Boleh je. Cepatlah. Apa tu? Tak ada apa-apa, cikgu. Tak ada apa-apa. Pepatung. Siapa punya? Pepatung ini kepunyaan Upin, Ipin, Ihsan, Fizi dan Mail, cikgu. Itulah tu. Kamu semua nak buat apa dengan pepatung ni? Saya nak jual. Untung banyak ni. Tapi tadi dah rugi. Satu dah terlepas. Saya dengan Fizi nak buat main. Kita orang nak lawan. Tengok pepatung siapa terbang paling laju. Upin dengan Ipin pula nak buat apa dengan pepatung ni? Kita orang nak beli kat kebun Opa. Tapi cikgu, yang pentingnya kita orang nak belajar pasal pepatung. Betul. Baiklah. Mari semua tengok pepatung. Cepat. Zoom. Pepatung merupakan sejenis serangga bermata bersegi besar. Ada 2 pasang sayap yang kuat dan lutsina dan berbadan panjang. Ia ada 6 kaki seperti serangga-serangga lain. Tapi ia tetap tidak boleh berjalan. Nampak semua tu? Nampak, cikgu? Bagus. Dah, pergi duduk. Cikgu, kenapa pepatung tu ada yang besar dan ada yang kecil? Pepatung berbeza saiz sebab ia berlainan jenis. Warna pun berbeza. Di mana kamu tangkap pepatung ni? Di sungai, kat jeti. Pepatung memang suka hidup di kawasan permukaan air. Ia makan lava yang ada dalam air tu. Bukan makan lalat buah ke? Lalat buah pun dia makan. Semua dah tengok pepatung. Sekarang, apa kata kita lepaskan?
Mencari pepatung. Bahagian 3. Ha, nak pergi mana tu? Kita orang nak lepaskan pepatung ni, ha. Hai. Penat-penat tangkap, tiba-tiba nak lepaskan. Sebenarnya, cikgu yang suruh. Dia kata... Pepatung ni hidup tak lama. 2-3 bulan je. Kalau kamu kurung dia, macam mana dia nak membiak? Lepas ni, mungkin makin susah nak jumpa pepatung. Kesian pula rasa. Sebab tu kita orang nak lepaskan. Betul. Tahu pun kesian. Hari tu sibuk sangat nak tangkap pepatung. Itu hari tu. Lepas ni kita orang tak nak tangkap dah. Pergi dulu, Kak. Kejap. Korang nak pergi lepaskan kat mana? Dengan siapa? Dekat sungai tepi jeti. Dengan kawan-kawan. Atuk dengan Abang Is pun ikut. Bye, Kak. Ipin, tunggu. Akan nak ikutlah. Jom. Wow, cantiknya pemandangan. Tak sia-sia Kak datang. Bawa buku lukisan lagi. Akan nak melukis ke? Ya. Korang semua pergilah lepaskan pepatung tu. Atuk dengan Is nak mancing kat sini. Baik, Atuk. Kejap. Aku nak buat siaran langsung untuk pengikut aku. Hai. Sedia? Lepaskan. Dapat balik pepatung aku. Ipin, tak nak lepaskan ke? Kalau tak nak, bagi Atuk. Boleh buat umpan memancing. Akak. Dah, lepaskan. Nanti boleh datang sini lagi. Main dengan pepatung. Macam itulah bagus. Biar pepatung tu hidup dan membiak secara semula jadi. Akak, lukisan akak dah siap ke? Belum. Sikit lagi. Kita dengan Kak Ros. Kak Ros, apa yang unik pasal pepatung? Korang tahu apa ni? Tahu, helikopter. Reka bentuk helikopter asalnya direka berdasarkan pepatung. Sebab sayap dia ke? Betul. Pepatung kan ada sayap. Sayap itulah jadi inspirasi untuk buat bilah helikopter. Badan helikopter pun macam pepatung. Cuba korang tengok dan perhati betul-betul. Betul lah. Memang sama. Dan lukisan akak tadi dah siap. Nak tengok?